yakin dengan diri sendiri senang tau. Tak perlu cari dekat luar. Dah ada dekat diri sendiri. Macam mana? Kenapa Fiza cakap macam tu? Kalau kita pilih untuk tengok ataupun bandingkan diri ataupun berlawan siapa yang paling bagus, siapa yang paling pandai, siapa yang paling cantik, handsome, takkan pernah habis. Orang tu cantik, tapi kita ingat dia paling cantik. Ada lagi yang cantik. Ada lagi yang cantik datang. Ada lagi yang comel datang. Takkan habis. Kita ingatkan dia yang paling handsome. Ada lagi yang handsome. Ada lagi yang handsome. Ada lagi yang macho. Tak habis-habis ni. Sama juga kalau kita cuba nak compete, nak bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dekat mata kita, dia ada apa yang kita nak. So kita dengan diri sendiri, dengan fikiran sendiri, imajinasi kita berlawan dengan dia. Apa dia buat, kita nak lebih daripada dia. Kalau cara bandingkan diri dengan cara betul, transmute perasaan cemburu ataupun rasa nak bandingkan diri, kita rasa macam orang tu lebih. Kalau dah dalam keadaan tu, boleh tarik diri sendiri masuk ke dalam, tanya diri sendiri, apa yang aku nak dari orang tu? Apa yang orang tu ada yang aku nak sebenarnya? Sampai aku rasa macam trigger, rasa macam tercabar, rasa macam bila aku duduk sebelah orang ni, aku rasa macam ada kurang kat diri sendiri. Apa benda tu? Tanya diri sendiri. Nampak orang tu macam yakin. Kalau buat bisnes menjadi, kalau buat sesuatu menjadi, kita rasa cemburu. Bila masuk dalam diri, tanya apa kita nak. Macam mungkin orang tu ada apa yang kita nak. Transmute perasaan tu, bagi tahu kat diri sendiri, orang tu boleh dapatkan benda tu, aku pun boleh. Apa yang bezanya orang tu dengan aku? Buat cara macam dia. Mungkin belajar dari orang tu. Boleh belajar dengan orang tu. Cara macam mana, apa yang dia buat. Dapatkan apa yang dia nak tu dengan mudah. Lepas tu kita buat dengan cara kita. Kalau betul-betul tengok diri sendiri pun ada kebolehan, kelebihan tersendiri.